Perasan tak, mata wang rupiah banyak nilai kosong. Tetapi kenapa nilainya tak setimpal dengan peletakan kosong yang banyak tu? Kisahnya adalah kerana peningkatan inflasi. Keadaan ini berlaku ketika era 50-an dan 60-an. Pada ketika itu, Indonesia berdepan dengan tekanan inflasi yang sangat tinggi sehingga melebihi 600%. Maka, situasi tekanan ini secara berterusan menyebabkan Indonesia telah menurunkan nilai mata wang mereka itu RM1,000 kepada RM1. Sebab itulah sekarang kita tengok wang kertas mereka bermula dengan RM1,000. Jadi Indonesia memang nak kekalkan ke letak banyak kosong dekat nilai mata wang kertas mereka ni? Mestilah tidak. Indonesia sebenarnya memiliki perancangan untuk memudahkan pemahaman nilai mata wang mereka, iaitu mereka nak buang 3 sifar dalam wang mereka, iaitu kita panggil ini sebagai redenominasi. Usaha untuk membuang 3 sifar ini untuk makluman telah pun dimulakan pada tahun 2012. Namun ditangguh kepada 2016 dan sehingga kini pihak berkuasa iaitu bahagian kewangan masih menanti green light daripada Kementerian Kewangan dan pihak tertinggi secara menyeluruh untuk membenarkan mereka melaksanakan tindakan tersebut.